Salah satu filem seram tempatan yang aku memang tunggu-tunggu. Tapi adakah filem ni akan jadi filem seram tempatan yang paling terbaik yang aku tonton tahun ni? Filem yang bertajuk Kifarah, filem daripada pengarah Gas Abu Bakar. First time bila aku tengok trailer filem ni memang nampak promising. Tapi adakah filem ni refleks dengan apa yang kita tonton dalam trailer ataupun sebaliknya? So filem Kifarah ni mengisahkan tentang Yusof, lakonan Remy Ishaq, yang dah pun berkeluarga dan tinggal di Cairo, Egypt. Satu hari dia dapat panggilan daripada ibu tiri dia yang mengatakan ayah dia sakit tenat. Lalu selepas tu Yusof balik ke Malaysia, pulang ke kampung halaman selepas lebih kurang 30 tahun tak pulang ke rumah. Tapi bila Yusof, isteri dia dan anak dia pulang ke rumah pusaka ni kembalikan rahsia silam, kisah kelam yang Yusof sendiri cuba kuburkan dulu. Kisah tentang ilmu hitam yang terselindung di sebalik rumah pusaka ni. Dan kisah di sebalik rumah ni sebenarnya lebih gelap dari apa yang dijangka dan dibayangkan oleh Yusof sendiri, dan benda ni terus menghantui Yusof. So filem Kifarah ni dah pun ditayangkan dekat Pawagam. Apa yang aku suka tentang filem ni? First kali benda yang aku rasa tak boleh miss out adalah tentang sinematografi dalam filem ni, tentang lighting, set, props dalam filem ni memang on point. Termasuk juga dengan sound effect dalam filem ni. Jump scare dalam filem ni pun boleh tahan juga. Masa start filem ni pun dah bagi jump scare dah, man. So kalau korang sukakan filem-filem yang ada banyak jump scare, filem ni memang korang akan suka lah. Bercakap pasal camera work, bagi aku filem ni bagi satu filem dengan grade A. Bukan cincai-cincai punya camera work. Dia punya angle kamera, shot-shot dalam filem ni, even dia punya CGI pun bagi aku agak kemas. Termasuk juga dengan lakonan pelakon-pelakon dalam filem ni. Lakonan daripada Remy Ishaq, Sharifah Sakinah dan semua pelakon-pelakon lain, semuanya bagi aku bagi lakonan yang perfect. Bagi aku filem ni ada plot dan story yang predictable, simple tapi senang dijangka. Tak ada benda yang pusing-pusing sangat. Even dia punya timeline kadang-kadang pergi ke masa lampau, kadang-kadang masa sekarang pun boleh dibaca, boleh ditengok dan dilihat dengan sangat-sangat mudah. Sebab everything is so simple about the plot. Dan ada juga plot twist kat hujung filem ni. Dan setiap props yang digunakan bila dia pergi ke masa lampau, masa sekarang, aku boleh cakap on point lah. Props tu kena dengan masa-masa yang diorang cuba tonjolkan dalam filem ni. Tapi bagi aku ada juga beberapa benda yang mungkin boleh improve lagi. Mungkin boleh buat filem ni jadi lebih menarik lagi. Contohnya, ada part jump scare dia yang bagi aku tak kena dengan situasi. Dan aku boleh cakap benda tu seolah-olah macam jual jump scare untuk jadikan filem ni menakutkan, buatkan kita terkejut. Dan walaupun macam aku cakap tadi, lakonan pelakon-pelakon semua hebat, tapi ada setengah pelakon yang underuse. Contohnya Watak Namron. Dan walaupun bagi aku lakonan pelakon-pelakon semua okey, tapi ada juga pelakon-pelakon yang mungkin boleh do way better daripada apa yang dia buat dalam filem ni. Especially Watak Ika yang bagi aku agak kaku sikit dalam filem ni. Dan walaupun aku cakap filem ni plot dia simple, predictable, tapi aku masih rasa ending filem ni tak complete. Banyak benda yang tergantung.